Ada seorang kawan kerja lebih 8 tahun, gaji dah lebih RM5,000. Tapi setiap kali saya tanya, kau ada simpan berapa? Jawapan dia, entah. Duit tak pernah cukup lah. Bila saya ajak simpan emas, dia gelak. Katanya aku belum kaya lah nak simpan emas. Saya cakap, bro, kau simpan emas bukan sebab dah kaya, tapi sebab kau nak jadi kaya dan lindungi kekayaan kau. Saya pun kerja biasa-biasa aja. Tapi setiap kali gaji masuk, saya asingkan sekurang-kurangnya RM200, terus tukar jadi emas dalam akaun Masgap Public Gold. Sekarang bila saya tengok koleksi emas saya, baru saya sedar yang saya dah ada simpanan sebenar. Bukan dalam bentuk angka dalam akaun bank yang selalu bocor, tapi emas fizikal yang saya boleh pegang. Anda rasa tak mampu simpan emas tapi mampu hilangkan duit beli benda lain setiap bulan? Apa kata kali ini anda hilangkan RM100 untuk simpanan yang kekal? Ramai dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan masih kosong. Ubah tabiat, mula menabung emas. RM100 nampak kecil tapi boleh jadi permulaan baru untuk kewangan anda. Klik link di bio, saya akan bantu sebaiknya.